Ui. Bukit kecil ke? Ini main bukit raja macam ni. Bang, motor saya bila nak siap? Oh, sekejap bang. Sikit lagi bang. Okey bang, siap. Terbaiklah bengkel garasi buat kerja. Memang faster lah. Faster dalam pekerjaan, it's okay bang. Tapi, faster dalam perjalanan, hati-hati bang. Okey. Okey? Selamat bang. Terima kasih. Alhamdulillah mak. Rezeki tahun ni Amy dapat juga beli kuih raya premium untuk mak yang selama ni mak mengidamkan. Alhamdulillah. Hey. Asal nak masuk kat? Kena? Balik lah bos. Balik. Kan aku dah cakap OT sampai 4 pagi, betul? Tapi bos, sekarang dah pukul 10. Overhaul. Repaint, restore siapa nak buat? Tapi bos, selama ni saya dah OT banyak kali. Aku cerita OT untuk malam ni. Sekarang kau bos ke aku bos? Ha? Pernah tak sedetik kau fikir aku tidak mengikuti kehendak, kemahuan dan keinginan kau? Tolonglah bos, bagilah saya masa sikit. Lagipun saya nak bagi kuih raya ini kat mak saya. Bagilah kemanusiaan sikit bos. Kau ingat aku binatang ke? Kau cakap aku macam tu? Ha? Sekarang ni kau hamba aku ke? Aku hamba kau. Hamba? Bos cakap saya hamba? Sekarang ni sumber rezeki kau ada pada aku. Kalau tak pada aku, kau takkan berada mana lu duduk sekarang. Ha? Kau cam ayat aku tu. Bos, aku cuma minta kau 3 permintaan sahaja. Kau nak apa? Aku boleh bagilah. 1. Kau boleh panjangkan umur aku. 2. Kau boleh tambahkan pahala aku ke? Kau merepek apa ni? 3. Kau boleh masukkan aku ke dalam syurga dan jauhkan aku daripada api neraka. Belah lah. Aku tak hamak lah.